الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelanjutan usia yang diberikan tanpa kita mohon, tanpa kita minta pun. Nak panjang umur dalam keberkatan ni, nak panjang umur, panjangkanlah umur kita dalam kemurahan rezeki, dalam mengenal, dalam dapat menyaksikan, dapat mengetahui, dapat mendekati serta dapat memahami. Kadang-kadang tak pernah minta pun. Tapi Allah Ta'ala itu bersifat dengan Al-Wahhab, yang maha memberi. Maka beruntung kita semua sebab dia bagi tanpa diminta. Untuk dia nak merasakan nikmat yang tak pernah kita rasakan sebelum ni. Maka sepatutnya kita mensyukuri nikmat tersebut dengan kita berusaha untuk nak jaga supaya dia tak hilang. Bila kita biar kita tak jaga, dia akan hilang. Maka sedaya upaya dengan pertolongan Tuhan kita nak jagalah nikmat yang dikurniai Allah Subhanahu Wa Ta'ala kat kita sekarang ni dan sebelum-sebelum ni, agar dia kekal dengan kita, tak hilang. Dan dengan dia kita dapat jadi hamba yang mendekati Tuhan, yang sentiasa nampak Allah Ta'ala pada semua keadaan hidup kita, insyaAllah. Baik, malam ni mari kita tengok kitab Penawar Bagi Hati, terjemahan daripada kitab Jawi mai kepada kitab Rumi, karangan Syekh Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Karangan beliau. Tajuk pada hari ini bab yang kelima. Bab yang kelima pada menyatakan tentang kikir, iaitu kedekut. Kikir, kedekut, bakhil lah. Boleh kata bakhil, boleh kata kedekut, boleh kata kikir. Boleh kata juga stingy. Boleh kata lah apa bahasa kita nak kata. Kita kata, tapi nak menyatakan betapa kita sukar untuk memberi kerana sifat kedekut tersebut. Dan juga kasih akan harta. Hablum minal mal. Cinta akan harta. Tajuk dia tu malam ni, insyaAllah. Mari kita sama-sama perhati dan kita tengok apa yang Syekh ni nak kata. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kata beliau, ketahui olehmu. Ambil tahulah dia kata, ambil tahu, ambil berat.
ketahuilah olehmu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bahawasanya kikir atau kedekut itu setengah daripada sebesar-besar yang membinasakan. Kata dia, ketahui olehmu, ambil taulah, ambil faham, ambil reti bahawa kedekut itu salah satu perangai yang sebesar-besar perangai yang membawa kepada binasanya seseorang. Apa dia? Kedekut. Jadi dia beritahu dah supaya kita faham, supaya kita reti, tak jadi orang yang kedekut. Bermakna sukar untuk memberi. Orang minta pun tak bagi, tambahlah tak minta, lagi lah tak bagi. Kan? Pasal apa? Pasal ada sifat bakhil, sifat kedekut ni. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 16. Disebutkan wa man yuqashshah syahha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang memberi maksud dan barang siapa dipelihara akan kikir dirinya, maka mereka itu juga yang mendapat kemenangan. Siapa yang Tuhan jaga diri dia daripada menjadi bakhil, maka sesungguhnya kata Allah, orang itu telah mendapat kejayaan. Falihun ni yang berjaya, falah ni yang berjaya. Telah menjadi orang yang berjaya apabila Allah Ta'ala telah menyelamatkan dia daripada bersifat bakhil. Tuhan sebut dalam Quran tu, siapa yang terpelihara daripada sifat bakhil, maka sesungguhnya telah berjaya orang tu. Antara yang menyebabkan seseorang itu berjaya bila dia dipelihara daripada menjadi orang kedekut ialah paling besar sekali apa ya? Dia tak ada musuh. Pasal sifat memberi dia tu menjadikan dia jauh daripada bermusuhan. Orang payah nak marah sebab dia suka memberi. Dia tak kedekut. Lagi pula jauh daripada binasa. Kerana orang yang kedekut ni mendapat doa orang lain. Dapat doa kebaikan dari orang lain untuk diri dia atas sifat pemurah dia. Jauh daripada dibenci orang, jauh daripada diumpat orang, malah menimbulkan rasa kasih orang, rasa senang orang dengan dia disebabkan sifat dermawan. Lawan bagi sifat al-kedekut. No. Jadi itu bahaya yang Allah Ta'ala kata yang membinasakan. No. Dan barang siapa yang telah dipelihara akan kikir dirinya. Tuhan dah jaga daripada bakhil daripada diri dia tu. Iaitu maka mereka itu juga yang mendapat kejayaan. Yang akan mendapat kemenangan. Menang. Sebab dia tak sayangkan harta untuk memberi. Lebih-lebih lagi harta dia cari penat-penat. Dia bagi kerana pandang dia, kerana kenai dia pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ketahui bahawa harta itu sekadar anugerah untuk kegunaan hidup sahaja dan tak boleh dibawa sampai ke alam kubur. Tak ada apa pun balik. Macam mana kita mai, macam itulah kita balik. Jadi mai kita kosong, balik juga kosong. Maka selamatlah dan berbahagialah orang yang tidak mempunyai sifat kikir, iaitu kedekut ni. Selamat banyak. Dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Surah Ali Imran ayat 180.
yang memberi maksud, kata Allah, dan jangan menyangka oleh mereka yang kikir. Tuhan abang dekat orang kedekut ni. Jangan duk ingat. Jangan duk ingat. Mereka itu dengan barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Jangan duk ingat hang punya barang. Hang kena sedar dan hang kena faham barang yang ada dekat hang tu adalah anugerah Tuhan. Maka dia Tuhan habaq dekat orang yang kedekut ni. Dan jangan menyangka oleh mereka yang kikir mereka itu dengan barang yang beri akan mereka oleh Allah Ta'ala daripada limpah kurnianya. Ia kebaikan bagi mereka itu. Bahkan ia kejahatan. Bahkan ia kejahatan bagi mereka itu. Hanya jangan duk ingat, dengan dapat harta banyak ni memberi kebaikan bagi hang. Sedangkan itulah kemusnahan untuk diri hang. Sebab kikir yang hang ada, kedekut yang hang ada. Hanya jangan duk ingat kata anugerah harta, anugerah wang ringgit, anugerah pangkat darjat, anugerah anak pinak dan sebagainya sebagai satu benda yang seronok untuk hang, sedangkan benda itu boleh bawa padah yang besar pada diri hang. Maka Tuhan dah bagi warning siap-siap dekat orang bakhil. Sebab bila ada kedekut ni, hasil daripada sayangkan harta dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Mereka sangat senang dan gemar dengan kehidupan dunia. Ni masalah dia. Maka Tuhan dah bagi warning dah bagi amaran untuk kita ketahui. Terutamanya pada mereka yang memiliki sifat bakhil, sifat kedekut. Wahai tak pergi ke mana pun, ada harta banyak mana pun, balik dogiang juga. Balik tak ada apa juga. Mai kita fakir, balik juga fakir. Maka apa yang kita duk nak jadi jakun dengan harta yang ada sampai minta suruh infak sikit demi kerana Allah, kerana agama, kita tak mau. Maka disebabkan itu Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Dan janganlah menyangka mereka itu. Siapa dia mereka itu? Yang bakhil itu. Akan bahawasanya kikir mereka itu kebaikan. Hanya duk ingat kata kedekut tu benda baik. Kedekut tu benda buruk. Benda tak elok yang boleh bawa binasa dengan cepat, yang boleh bawa kepada kemusnahan dengan mudah. Hanya kerana kedekut untuk memberi oleh Allah Ta'ala daripada limpah kurnia. Hanya duk ingat satu pemberian yang bagi hang boleh jadi senang, malah dia akan menyusahkan hanya kerana kedekut. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wasyuhu fa idzan nama halaka man kana qablakum bisyuhi atau kama qala. Kata Nabi, jauhkan oleh kamu akan diri kamu daripada kikir. Nabi perintah tu. Jauhkan diri kamu daripada bersifat dengan sifat bakhil. Yang labu duk bengang dekat Haji Bakhil kes ni. Haji Bakhil kan, kedekut sungguh-sungguh. Jadi dia Piramli tahulah benda ni. Dia buat cerita bagi kita sama-sama lihat dan kita fahami tentang perangai orang yang kedekut ni. Maka Nabi kata, jauhkan oleh kamu akan diri kamu daripada kedekut, dan akan kedekut daripada kamu kerana hanya sanya. Dia kata bahawasanya binasa umat yang ada ia dahulu daripada kamu dengan sebab kikir. Ustaz, mute. Suara. Mute. Ustaz tekan mute. Awat dia jadi lagu tu. Jadi Nabi kata, jauhkan, elakkan diri kita daripada kedekut, dan akan kedekut daripada kamu. Jauhkan sifat kedekut dan jangan bagi dia melekat dengan diri kita. Kerana apa?
Karena bahawasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang ada ia dahulu daripada kamu dengan sebab kedekut. Bahawasanya binasa umat-umat yang terdahulu daripada kita hanyalah kerana mereka bersifat dengan sifat bakhil, kedekut atau kikir. Hadis telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan lagi telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun muhlikatun suhun muta'un wa huwa muttaba'un wa i'jabul mar'i binafsih." Kata Nabi, bermula 3 perkara sebab bagi binasa. Nabi kata kebinasaan yang biasanya menimpa manusia adalah atas 3 sebab. Kata Nabi yang pertama adalah kedekut yang diturut. Ikut sangat perangai kedekut tu. Kedekut yang diturut. Nombor 2, keinginan yang diikut. Hawa nafsu yang diikut-ikut juga binasa. Nombor 3, perkenan oleh seorang akan dirinya. Heran kat diri. Mau apa saja. Nak ni. Bagi pun tak cukup-cukup. Nak ajak orang macam ni bagi apa? Bagi penampak. Baru dia reti Melayu. Tak cukup. Ni tak cukup. Kedekut paling besar lah. Ikut perangai kedekut. Ikut perangai apa saja dia nak. Ikut perangai apa saja dia mau, dia boleh buat, dia boleh dapat. Nak saja apa. Jadi, Nabi habaq dah 3 perkara ni boleh mendatangkan binasa pada seseorang sekiranya dia turut. Dia ikut sangat, maka binasalah orang tersebut. Hadis yang telah diriwayatkan oleh At-Tabrani daripada Abi Umar radhiyallahu anhu. Dan lagi telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kikir ni. Asy-syakhiyun qaribun minallahi qaribun minan nas. Qaribun minal jannah ba'idun minan nar wal bakhilu ba'idun minallahi ba'idun minan nas. Minan nasi ba'idun minal jannah qaribun minan nar wal jahilun wa jahilus syakhiyun ahabbun ila Allah min 'abidin bakhilin atau kama qala. Kata Nabi sallallahu. Ustaz mute Ustaz. Minta maaf. Tak apa. Bengong semua. Tekan berkali-kali tak faham-faham. Orang yang pemurah. Siapa dia pemurah ni? Yang memberi bila diminta. Lagi pemurah yang memberi sebelum diminta. Hampir ia daripada Allah. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana dia bawa perangai Tuhan. Betul lah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tak jadikan kamu. Tuhan kata dia tak buat kita semua melainkan bagi rahmat pada sekalian alam. Jadi orang yang memberi ini adalah orang yang tukang bawa rahmat Tuhan. Maka hampir dia dengan Allah Ta'ala juga, kata Nabi, hampir ia daripada manusia, lagi hampir ia daripada syurga. Juga dekat dengan manusia, orang-orang yang dermawan, yang memberi ni, yang tak kedekut ni, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, malah dia juga dekat dengan syurga. Dan jauh ia daripada api neraka, dan dia juga atas sifat dermawan ini, jauh dia daripada azab neraka Allah.
Dan kata Nabi, dan orang kedekut jauh ia daripada Allah. Sudah tentu tak menjadi yang dikatakan pemberi rahmat bagi sekalian alam. Tak jadilah macam tu. Bila tak jadi, tak duduklah dia dekat dengan Tuhan. Bila jauh dengan Tuhan, apa jadi? Binasa lah yang sampai. Sebab Tuhan itu As-Salam, yang memberi keselamatan. Maka orang yang dermawan, orang yang duduk dalam keselamatan, bila dia mendekati diri dia dengan sifat dermawan, maka dia telah mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh ia daripada manusia. Dengan manusia lagilah jauh, kerana kikir itu membawa kebencian. Kebencian semua orang, kedekut sangat. Ambil kat hang seorang saja. Orang lain hang tak bagi sama. Jadi Allah Ta'ala buat dengan paksaan, iaitu zakat. Pada nak bagi manusia tak duduk dalam kedekut, dijadikan rukun bagi seorang Muslim mengeluarkan zakat apabila hartanya telah mencukupi nisab, kadar timbangan, dan haul, kadar simpanan, masa simpanan. Tuhan kena buat lagu tu. Kalau tidak, sifat memberi ni tak lekat dengan manusia. Maka dia jauh daripada manusia, kata Nabi. Dan lagi ia daripada jauh manusia lagi, jauh ia daripada syurga, lagi hampir ia kepada neraka. Jauh dia daripada syurga dan akan dekat dia dengan azab neraka Allah. Dan yang jahil, yang pemurah lebih kasih Allah kepada Allah Ta'ala daripada yang mengerjakan ibadah tetapi kikir. Maka kata Nabi, yang jahil, yang bodoh ni, dia akan lebih dikasihi oleh Allah daripada yang cerdik, yang rajin buat ibadat, ahli abid tapi kedekut. No? Maka berterbalikan habis kenyataan ni. Orang yang pemurah, dekat dia dengan Allah, dekat juga dengan manusia, dekat juga dengan syurga, dan jauh dia daripada neraka. Orang yang kedekut, jauh dia daripada Allah, jauh dia daripada manusia, lagi jauh daripada syurga, lagi bertambah dekat dengan neraka. Dan mereka yang jahil, bodoh lah, tetapi pemurah, dikasihi Allah, no, daripada mereka yang mengerjakan ibadah tetapi kedekut. Punya berat kedekut ni. Jadi janganlah kedekut, bagi saja apa saja yang boleh membantu orang, nasihat ke, pelajaran ke, apa saja yang boleh membantu, boleh memberi dalam bentuk kita tak pakai kat kita seorang, kita bagi orang sama, maka tak jadilah orang yang kikir. Hadis yang telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Al-Baihaqi dari Jabir dan At-Tabrani dari Aisyah radhiyallahu anha. Ramailah perawi-perawi ni. Dan kata pengarang ni lagi, yang dikehendaki dengan hampir daripada Allah adalah hampir dalam rahmat dan kebaikan. Yang kata orang yang pemurah ni hampir dengan Tuhan adalah hampir dalam rahmatnya. Maka hampir dalam penjagaannya dan juga hampir dengan pahala yang akan diberikan. Jadi itu dimaksudkan dengan hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikehendaki dengan hampir daripada manusia, iaitu pastinya dia kata, yang dia kata dekat dengan manusia ialah kasih mereka itu akan dia. Orang yang pemurah ini akan dikasihi manusia lain. Sebab kita manusia ni cukup kagum dengan orang yang suka memberi. Tambah-tambah mereka-mereka yang memberi sebelum sempat diminta. Maka orang ini sangat-sangat dikasihi oleh manusia. Dan dikehendaki dengan hampir daripada syurga adalah diangkat hijab antaranya dan antara syurga itu. Yang dikatakan dekatnya orang pemurah dengan syurga itu macam mana? Bila dia dekat sangat sampai tak berhijab, tak ada yang menjadikan dia jauh daripada syurga. Maksudnya dekat sangat, tak dan pusing sampai.
Maka itu yang dikatakan dekat orang pemurah dengan syurga. Diangkat hijab antaranya dan syurga itu. Maka terangkatlah yang menghalang dia daripada syurga. Sudah tentulah tak terhalang bila barang yang ada pada dia, dia sanggup bagi orang lain pun rasa sama. No. Dan dikenaki dengan jauh daripada Allah. Yang dikatakan orang yang kedekut itu jauh daripada Allah Ta'ala ialah jauh daripada rahmatnya. Maka rahmat Tuhan tak sampai dekat dia hanya sebab dia kedekut. Atau dia haji bakhil tak hidung masjid. Jadi tak sampailah rahmat Tuhan. Bila rahmat Tuhan ni tak sampai, apa yang tak sampai? Kebahagiaan tak ada. No. Bahagia tu tak ada. Tak dapat mengecapi nilai kebahagiaan. Disebabkan kedekut. Karena dia pemutus rahmat Allah daripada makhluk yang lain untuk dapat dia kerat rahmat tu. Maka mereka benci, dikendaki jauh daripada Allah Ta'ala itu jauh daripada rahmat dan pahalanya, dan dikendaki dengan jauh daripada manusia. Bila kita ada perangai kedekut, maka benci mereka ia akan dia. Orang akan benci kat kita. Bila dia benci ada apa? Mesti ada permusuhan. Mesti cari jalan nak berkelahi. Pasal kita kedekut, kita bakhil. Dah jadi dekat siapa? Dekat orang zaman dulu-dulu. Qarun ni zaman Nabi Musa. Qarun ni. Harta dia berapa ratus ekor kuda. Kunci bilik harta dia berlambak beratus ekor kuda. Kena bawa. Maknanya kaya. Nabi Musa meminta sikit dekat dia. Dia kata, aku dapat kekayaan ni dengan ilmuku. Bukan dapat saya saja. So, dahlah kedekut menyombong pula tu. Maka dia dimusnahkan Tuhan yang kata Qarun ni. Dan dikendaki dengan jauh daripada syurga, iaitu banyak hijab, banyak halangan daripada nak masuk. Menjadi banyak perkara menjadi penghalang antara dia dengan syurga. Tempat indah ni dia tidak dibenarkan untuk mengecap. Syurga mana level pun dia tak dibenarkan. Syurga mana pun dia tak dibenarkan kerana kedekut dia kepada hamba-hamba Allah yang lain. Sedangkan dia diberi kelebihan untuk dapat menyalurkan segala rahmat Allah kepada hamba-hamba Allah yang lain. Tetapi sifat kedekutnya menghalang, maka dia terhalang daripada syurga. Dengan Allah Ta'ala meletakkan hijab dia dengan syurga, maka satu langkah pun tak boleh masuk. Langkah kiri pun tak boleh masuk, apatah lagi nak masuk dua-dua. Terhalanglah pada orang yang al-kedekut. Kedekut sungguh-sungguh. Kalau tak ada tu nak kedekut tu fine lah. Fahamlah sebab dia tak ada. Ini ada, lepas tu belana pula tu. Berlambak ada tu, bukan sikit. Bagi pun tak habis. Tu ada lagi, kalau bagi pun ada lagi. Tak. Dia nak tak hidung masin juga. Dia nak kedekut juga. Orang lain tak boleh share kunun-kunun hak dia seorang. Sedangkan dia diutuskan untuk memberi rahmat pada sekalian alam. Dia pergi kerat rahmat tu. Maka di situ menjadikan dia terhalang daripada dapat masuk syurga Allah. Wa ya'udzubillah. Kita mengharapkan kita taklah Allah Ta'ala letak. Jadi daripada saat-saat sekarang yang ada ni, kita rajin-rajinlah memberi kepada yang memerlukan. Dia perlu bagi kat dia sikit. Kurang-kurangnya meringankan perasaan dia pun dah cukup baik dah. Kita di antara yang digelar sebagai meringankan beban orang lain. No? Dan kata pengarang, dan ketahui olehmu, kata dia, hai para sahabat sekalian, ketahui olehmu, ambil taulah bahawasanya asal bagi kikir itu kasihkan harta. Mula punca orang yang kedekut ini kerana hablum minan mal, sangat cintakan harta. Bila sayang harta ni, kedekut pun sampai. Tengok muka pun tahu dah. Kedekut ni dia ni.
Tak nanti tak bagi. Tengok muka pun tahu dah. Muka pun macam sang kuriang ya. Macam tak elok je muka-muka kedekut ni. Kan? Tak payah dia tak bagi. Awal-awal dah boleh kenal. Jadi kita tak payahlah sampai orang kenal. Tengok muka orang kenal. Jauh teruk sangat tu. No. Kasihkan harta dan ia kelakuan yang dicela. Perangai yang sangat dicela oleh Allah. Sangat dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat dicela oleh semua manusia. Maka sebaik-baiknya kita tidak menjadi manusia yang kikir bila dianugerahkan dengan harta yang kita mampu untuk menginfakkan kepada orang lain. Jadi dalam mudah kita faham, kita tak makan seorang. Kita share dengan orang lain sama. Sebab kita tak mahu ada musuh yang banyak. Bila kita kedekut ni musuh pun ramai. Tak kira lah ilmu ke, kerajinan ke, kehebatan apa yang kita ada, harta ke apa, kita tak kedekut. Kita sanggup nak berkongsi dengan orang walaupun kita kata aku yang penat cari. Kita tak ambil kira hak tu. Yang pastinya kita nak orang tahu kata kita pun rasa macam orang lain yang tak ada harta tu rasa. Jadi kita nak bagi orang rasa. Patutnya kena ada macam tu lah. Sepatutnya semua orang ni. Karena ianya kelakuan yang dicela, iaitu yang tidak disukai oleh Allah, Rasul dan manusia dan agama. Melarang kita daripada bersifat kikir. Dan bermula mereka yang tiada baginya harta, tiada nyata kikirnya dengan menahan daripada umpama sedekah. Jadi taklah nampak kedekut daripada orang yang tak ada harta bila dia tak bagi. Pasal dia tak ada. Tapi biasanya bila dah ada, dia tak mau bagi juga. Pasal dia habaq dah. Kerana punca dia mai daripada kasihkan harta. Cari penat-penat takkan nak bagi kat orang. Aku dah 9 kubang ambil seduit sudah. Tinggal kat aku 99 duit. Punya kedekut. Muka habis pun. Tapi nak bagi kat orang tak boleh bila kedekut menguasai kita. Tetapi nyata ia dengan kasihnya akan harta. Lebih nyata kikir itu bila dia ada harta. Sebab apa? Tak ada harta tak bagi tak apalah. Dia ada harta pun tak bagi. Nyata dah. Bila ada harta kikir pun sampai. Orang susah pun akan jadi kedekut bila dia dah dapat harta. Bukan semua tapi memang semua. Bab kedekut ni kebanyakan kita susah nak memberi, susah nak bagi ke orang. Tambah-tambah orang duk minta lagi lah susah. Bila bagi besok apa-apa hal kira balik. Dulu bukan aku bagi, aku pernah bagi ke hang jenis tak kena budi, jenis yang tu, jenis hang ni betul selipar je pun, betul hantu raya pun dah lah tak dapat maki hamu orang pula. No. Pasal apa? Pasal kita tak boleh tahan dengan perangai orang bakhil, orang kedekut ni. Bermula mereka yang tiada harta baginya tiada kikir dia dengan menahan daripada umpama sedekah. Tapi nyata ia dengan kasihnya akan harta. Beberapa banyak orang pemurah tapi kasih ia akan harta. Berapa ramai orang yang suka memberi tapi cinta akan harta, langsung sifat tu tak boleh nak dizahirkan. Terhenti di atas kedekut. Dia taram kat Pak Haji. Dia kata Pak Haji tua putu, tua tak sedap diri. Dia taram kat Pak Haji. Celaka punya Pak Mentua. Pak Haji nangis. Piramli dah buat dah tahun 1962 dulu. Untuk sama-sama kita renungkan hari ni. Duduk tak kita macam Haji Bakhil ni? Duit 5 duit macam tayar kereta lembu. Dia habaq lah. Kedekut. Pasal apa? Kasihkan harta. No. Kemudian, kata pengarang ni lagi. Maka murah ia dengan memberikan hartanya supaya dipuji. Dia bagi bukan sebab dia nak bagi. Dia bagi sebab dia nakkan pujian manusia. Mendapat sanjungan. Mendapat kedudukan yang terhormat di tengah-tengah orang ramai.
dengan dia memberi. Maknanya dia bukan nak bagi kerana cinta dia pada Allah atau cinta dia pada Nabi atau cinta dia pada agama. Tak. Dia bagi sebab dia duduk dalam ujuk. Bukan, dia duduk dalam riak. Dia menunjuk-nunjuk dan suma'ah. Nah, mengharapkan sanjungan dan pujian manusia. Akan dia dengan pemurah nak dipanggil dengan seorang yang dermawan. Dan yang demikian itu juga dicela pada syarak, pada hukum agama. Perangai sedemikian juga adalah dilaknat, dikutuk. Agama tak bagi macam tu. Bukan hang bagi kerana Allah, hang bagi kerana sanjungan puji-pujian. Kerana ada dekat hang syirik khafi. Syirik yang tersembunyi, menduakan Tuhan dengan sifat ujuk, suma'ah, riak. Tunjuk-tunjuk. Jadi nak orang tahu kata aku ni dermawan. Maka tak berguna juga dengan apa yang diberikan. Tak mendatangkan apa-apa hasil. Syarak tak bagi. Syarak larang. Maka selayaknya kita tak buat. No. Sat. Saya nak minum air. Lekat pada. Kerana bahawasanya kasih akan harta itu melalaikan. Kata pengarang kitab. Pasal apa syarak tak bagi? Pasal siapa yang cinta dekat harta itu, dia akan jadi orang yang ghafilin. Orang yang lalai. Ghaflah. Dia akan jadi lalai kerana bermegah-megah dengan harta yang dimiliki. Kerana berasa hebat dengan harta yang dimiliki, membawa hatinya jadi melupakan Tuhan, melupakan pertolongan, melupakan bantuan Allah. Itu yang dia kata, dilarang oleh syarak seseorang itu memiliki perangai kikir kerana dia akan menjadikan manusia itu orang-orang yang lalai. Ghaflatun, yang lalai. No. Lalai ia daripada zikrullah. Mestinya dia tak akan dapat mengingati Tuhan kerana sibuk duk ingat dengan harta yang dia miliki. Inilah kelalaian yang timbul dekat orang yang bila ada kedekut. Dia tak boleh lari daripada lupa kat Tuhan. Dan memalingkan ia akan hati kepada dunia. Dia balik kepada cerita dunia dia. Dunia yang sangat penting bagi dia. Dia kena ada hak tu, dia kena ada hak ni. Dah lengkaplah semua dalam kehidupannya. Kalau tidak, dia merasa satu kerugian besar. Menyebabkan hati dia akan jadi hati yang ghaflah terhadap Allah. Sedangkan dalam masa yang sama itu, Allah Ta'ala tetap mengingati dia. Dikirakan yang zalim lah. Dan meneguhkan ia akan sangkutannya. Bagi kuat lagi sangkutnya dengan dunia hingga berat atasnya oleh hati padanya menjumpai Allah Ta'ala. Sampai hati dia tak mau jumpa Tuhan. Tak mau jumpa Allah Ta'ala kerana kasihkan harta dan telah mendatangkan perangai bakhil. Telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9 kata Allah, hai mana-mana yang beriman. Dia bagi tahu dah, hai mereka yang beriman. Kalau kita yang beriman ni, ayat ni sampai kat kita. Hai kamu yang beriman, jangan melalaikan kamu oleh segala harta kamu. Jangan kita dilalaikan oleh harta benda. Dan jangan melalaikan oleh kamu akan sekalian anak kamu daripada menyebut nama Allah. Jangan juga anak pinak menjadikan kita lupa dan ingat kat Tuhan. Dia tak bagi.
Jadikan harta kita jalan yang paling cepat bawa bagi ingat kat Tuhan. Dengan kita banyak menginfakkan harta kerana Allah, kerana Rasul, kerana agama. Dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam surah At-Taghabun ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwasanya kata Allah, segala harta kamu dan sekalian anak kamu percubaan atas kamu daripada Allah. Tuhan kata, harta yang kita dapat, anak pinak yang kita ada merupakan percubaan, ujian dalam hidup kita. Dalam hal nak mengekalkan keimanan kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah dan perkara-perkara yang diarahkan, diperintahkan untuk kita beriman. Maka kita kena jaga. Jangan banyak sayangkan harta. Ketahuilah, sampai masa nanti, orang lain akan mewarisi harta kita. Jadi kita tak boleh bawa masuk kubur, kunci kereta pun kita tak bawa. Jangan kata kereta tu besar sangat nak masuk kubur. Kunci kereta pun dia pun tak bawa. Pun besar sangat kunci tu. Berus gigi yang kita pakai hari-hari pun orang tak bawa. Yang romboh dengan kita kain kapan, kapok baru itu romboh. Yang lain, mai dogiang, balik pun dogiang. Mai dalam keadaan zero. Yang gilek, tak ada apa pun. Balik dalam keadaan zero. Kecuali orang yang pada dia selalu menyati Tuhan, maka dia main dengan Tuhan dia balik pun dengan Tuhan dia. Ada keberuntungan besar pada orang macam ni. Jadi harta dan anak-anak ini menjadi fitnah, menjadi satu bala bencana kalau salah kita guna. Kalau salah kita ada, dia akan jadi bencana besar bagi kita. Penghalang kita daripada duduk pada tempat yang baik di akhirat kelak, iaitu syurga. Jadi, jangan sampai dia jadi fitnah bagi kita atas harta dan anak pinak. No, insyaAllah. Ya, dijemput sekalian yang hadir untuk nak bertanya apa-apa soalan yang teringat. Silakan. Ya, silakan Puan Fia. Ya, Ya, Fia, saya- silakan. Fia Bakar, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz dan yang lain-lain. Waalaikumsalam. Okay, saya nak tanya, misal kata kalau kita ni tak kedekut tapi diambil kesempatan oleh orang dan katakanlah out of 10 kita ni tak kisahlah nak belanja ke, nak beri hadiah ke apa kan, tapi orang tu ambil kesempatan sampaikan untuk yang kali 11 tu kita rasa tak boleh lah macam gini. Jadi macam mana tu Ustaz? Kalau katakanlah kali yang ke-11 tu kita rasa tak naklah belanja dia lagi sebab betul-betul dia ambil kesempatan. Macam mana pula tu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ini hanya diberi pada orang yang sabar banyak. Tuhan nak suruh hang kekalkan sabar. Tapi kalau boleh elak dengan fatanah, elaklah dengan kebijaksanaan. Kita bercakap ke, kita bagi hint, kalau dia tak faham kita cakap terus-terus kat dia. Untuk bagi dia faham dan bagi dia Waalaikumsalam. Bagi dia reti betul. Tahu. Jadi kena habang. Ni kalau setengah orang kita kias-kias dia tak reti. Dia duk buat pening, dia duk buat pengap. Kita kena bagi tahu terus. Demi untuk keselamatan dan didikan bagi diri dia. Abang kata benda ni sepatutnya tak boleh buat. Pasal apa? Dekat aku, hang tengok aku macam ni mungkin hang boleh buat. Tapi pada orang lain nanti, bahaya pula yang timbul untuk hang. Kurang-kurangnya dia sedar lah, kata kita menyedari keadaan diri dia. Dan itu satu teguran. Dan pada orang yang ada akal ni, bila ditegur direct begitu, dia boleh faham rasanya. Jadi kalau perlu nak bagi tahu, kita bagi tahu. Jangan simpan. Tapi dengan fatanah, tak mencederakan hati dia. InsyaAllah. Okay, tapi kalau dah beritahu pun Ustaz, dia buat aja. Dia buat
Kita Jadi, tinggalkan. Kita tinggalkan. jadi bolehlah kita Boleh, sebenarnya boleh menjauhkan tinggalkan. diri. Ya. Harus bagi kita. Jadi bawa mudarat kat kita orang tu. Jadi bermakna kita ni bukan kedekut tapi berhati-hati atau Ya, berwaspada kena lah. jaga, kena jaga. Okey, Kita terima tak boleh kasih pemurah, Ustaz. nak jadi pemurah sembrono je tak boleh. Kita jadi pemurah yang bijak. Yang Terima kasih dapat. Ustaz. Baik, sama-sama insya-Allah. Ya, silakan lagi. Kalau tak ada, silakan Hanafi Husin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, Ustaz, saya nak tanya sikit. Ya. Kita bercerita pasal bakhil kan. Macam Ya. mana kita nak mengikiskan rasa bakhil dalam diri kita Ustaz? Supaya kita ni sentiasa berada, kata orang ni macam mana? Lah kita Okey. jadi seorang yang pemurah. Macam mana nak jadi pemurah? Soalan dia gitu. contoh lebih kurang. Macam mana nak jadi pemurah supaya kikir tak ada? Macam mana? Macam ni ya. Cuba kita tanya diri kita, ke mana kita nak bawa harta ni? Harta yang ada dekat kita ni ke mana kita nak bawa? Tak usah tanya banyak, tanya baju dalam almari sudah. Esok kita mati, siapa nak pakai? Ini especially orang perempuan lah. Orang perempuan dia tak boleh sehari dia bertukar 3 kali. Kan? Kalau 3 kali bermakna sehari 3 pasang. Kalau seminggu 7 pasang. Kalau sebulan 21 pasang. Esok kalau ruyuk pi, siapa nak pakai kurung kembang ni pun? Budak-budak lah bukan mau pakai. Budak luar ni pakai seluar ketat je senang. Contohlah tu. Bukan nak mengata tapi nak mengata lah juga. Jadi kedekut yang tak pergi ke mana pun. Kalau kita ada ingat, aku mati besok nak pergi ke mana ni? Kita nak tanggung. Kalau kita mati tak gaduh tanggung tak apa. Tak gaduh nak kena tanya tak apa. Setiap perbuatan kita akan ditanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Amalan kamu yang baik walaupun sebesar zarrah pastinya akan dihitung. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amalan kamu yang buruk walaupun ianya sebesar zarrah pastinya akan dihitung. Habis kedekut tu amalan baik ke amalan buruk? Sudah. Mengkelan nak makan nasi tak boleh mengkelan kita. Kita duduk dalam kubur tu hal harta kita atas dunia tak selesai lagi. Nak kena balon dengan malaikat dalam kubur tu bukan lesat, lama. Berapa lama pun tak tahu. 60 tahun kita hidup dengan 60 tahun kita kikir. Tu masa yang panjang. Jadi, macam tu lah nak macam mana nak bagi ada sifat pemurah tu. Kena selalu belek. Aku nak pergi buhtah mana esok harta ni. Kalau betul sekarang bagi siap-siap lah. Bagi siap. Dan tempat yang paling bagus untuk kita jadi orang dermawan adalah anak isteri kita. Kita bagi kat mereka dikirakan sedekah yang paling baik. Bagilah dekat anak ini. Saya tak kerja Ustaz, bini kerja. Suruh bini beri kat kita. Banyak cantik muka hang. Hang yang jaga apa tu bini dah bagi pula. Banyak songeh. Ya, Nabi ada lagi. Okay Ustaz, macam tu. Kalau macam tu, Ya. kita disuruh untuk mencari kekayaan. Ya. Adakah kita disuruh untuk mencari kekayaan tu supaya kita ni menjadi yang macam mana? Jadi yang dermawan lah. Kita kaya, kita tak ambil kat kita. Kita cari duduk untuk bagi kat orang lain. Sama. Bukan bagi semua. Bagi dia rasa sama. Supaya tak ada pada dia permusuhan, kebencian. Tak ada kat dia. Jadi kalau kita dapat harta, kita ambil kat kita seorang. Orang tahu, orang akan tak suka. Tanyalah siapa pun, orang akan tak suka. Macam hang punya seorang pula benda ni. Orang lain tak boleh share ke? Keadaan macam tu lah. Jadi boleh jadi kaya, tetapi kaya yang dermawan. Dapat macam Abdul Rahman bin Auf.
Cerita Abdul Rahman bin Auf ni, saya cerita sikit dah terlanjur ni, saya abang dia cerita Abdul Rahman bin Auf. Dia ni kaya ni, hari-hari bawa harta dengan kuda dia pergi bagi dekat orang susah. Tiba-tiba satu hari dia tengah bawa harta nak pergi sedekah ni, dia sampai di satu ladang kurma. Dia melihat ada seorang duduk dekat ladang tu. Dia tak tahu siapa dia, pekerja ke tuan ladang pun dia tak tahu. Tapi dia duduk tengok kelaku orang tu. Dia berhenti saat, dia berehat saat. Dia tengok kelaku kawan tu. Kemudian ada seekor anjing datang dekat orang tu, orang duduk dalam kebun kurma tu. Dia tengok orang tadi buka gulung kain dia, ambil roti, bawa keluar. Abdul Rahman tengok kelaku dia. Dia ambil roti tu, dia bagi dekat anjing tu. Anjing tu lapar, makan sampai habis. Dah makan habis, dia bagi signal kata, bos tak cukup bos. Sikit lagi boleh tak? Kemudian, orang tadi ni, buka lagi, gulungan kain dia tu ada roti lagi. Dia bawa keluar, dia bagi lagi dekat anjing tu. Lepas kali ketiga pun, yang sama anjing tu masih duduk, mengharapkan ada lagi. Dia bagi sampai habis. Bila habis roti tu, Abdul Rahman bangun daripada tempat duduk dia, pergi dekat pemuda tu. Dia tanya, kamu nama apa? Kau tu abang sekian-sekian nama. Ini ladang kamu kah? Dia kata, tak, aku bekerja aja. Aku duk perhati hang, dia kata. Dari tadi aku duk tengok kelaku hang. Bila hang awak keluar roti, sepatutnya hang makan, hang tak makan. Hang bagi dekat anjing tu. Dia kata, hang bagi dekat anjing tu. Kenapa? Dia tanya. Abdul Rahman bin Auf tanya. Maka kau tu sebutlah, aku rasa dia lebih lapak dari aku kot. Bagilah dia makan lebih baik. Kemudian, tanya Abdul Rahman lagi. Jadi hang tak ada apa nak makan lah. Dia kata, ada lagi. Orang kata, aku tak nampak pun macam ada lagi makanan tu. Aku ada Allah dan Rasul. Menangis. Abdul Rahman bin Auf. Dia kata, aku bagi rata kat orang hari-hari. Tapi aku ada lagi. Hang tak ada pun. Tapi hang steady dengan Tuhan hang. Dan hang steady dengan agama hang. Steady dengan Rasul hang. Jadi cari harta jadi macam Abdul Rahman bin Auf tu lah. Jadi macam pemuda tu. Kalau boleh. Tapi penghalang dia pun bukan sikit, banyak. Penghalang daripada memberi itu yang kita duk baca Ustaz ni, kedekut. Baik Ustaz, faham. Okey Nabi. Okey Ustaz, saya faham. Baik. Ya, Jumayah, silakan. Bukan, Jamayah, silakan. Jamayah Syed Husin, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Tak ada soalan lah Ustaz. Saya baru belajar. Masih bodoh lagi lah. Saya doakan Ustaz je. Sihat ya Ustaz ya. Amin. InsyaAllah. Terima kasih. Ya, Faizal Ashraf, silakan. Pijan, silakan Pijan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada apa Ustaz. Belum balik kerja lagi. Tak ada? Okey. Tak ada apa Ustaz. Okay, Ustaz. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Kak Tun. Baik. Ya, Syarumi, silakan. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada dua soalan Ustaz. Silakan. Satu, dalam Al-Quran dia ada sebut, dia ada cerita lah orang-orang yang bakhil ni nanti dekat akhirat Allah kalungkan harta dia tu dekat leher. Tu satu Ustaz, apa maksud dia. Nombor dua ni,
Lagi satu, kalau macam kita pergi jalan-jalan kan, lepas tu ada orang datang macam minta sedekah lah. And then pada masa tu kita fikir, Allah nak uji aku ke ni? Jadi pandangan tu macam mana Ustaz? Kalau ya kita tahu Allah nak uji kita tapi kita tak bagi Ustaz. Kita tak bagi atas sebab apa? Yelah macam adalah sebab-sebab yang lain tu. Okey, lah ni dah tahu kata Tuhan uji, pasal apa kita tak bagi? Bagi tahu sebab apa tak bagi? Dah tahu kata itu ujian Tuhan, pasal apa tak bagi? Dia macam agak-agak Ustaz. Tak tahulah kenapa. Macam mana boleh teragak kalau kita alladzina amanu, orang yang beriman, mana boleh teragak? Takut habis. Itulah. Kita tahu lah, bukan kita boleh cari pun kalau Tuhan tak habis. bagi. Mesti ada sebab lain. Adakah tu syaitan yang ganggu kita Ustaz? Itu tanda kata iman kita tak kejar. Tak beriman Belum betul. kejap Kalau beriman kita. betul kita tak teragak nak bagi. Bukan boleh habis pun kalau bagi pun. Sebab dalam Al-Quran pun ada sebut syaitan dia akan takut-takutkan kita miskin. Ya, tu kerja dia. Syaitan buat kerja dah, kita buat kerja apa? Kerja dia menakutkan kita. Kita ni sebagai yang beriman buat kerja apa? Bagi dia takut pula. Macam mana nak buat bagi syaitan takut? Hak dia tak bagi itu, hak tu kita nak buat. Dia tak bagi kita menderma, tapi itulah kita nak buat. Sebab dia dah janji dengan Tuhan, dia nak sesatkan anak Adam. Kita jangan bagi dia boleh sesat kita. Jadi dia jadi takut lah. Habis bila dia nak sesat dia ni, semuanya okey. Bagi dia risau pula. Dia asyik nak merisaukan kita. So kita pegang sebagai kita punya kekuatan Ustaz yang tadi tu. Ya. Ustaz cerita tu. Ya, kena macam tu. Ya. Tidak sampai bila pun dia menang. Dia kerja nak menakutkan kita, hilak kita pula. Bagi dia takut pula. Lagi satu Ustaz yang pasal yang orang bakir tadi yang hasil dia di kalau kat leher tu. Tuhan abang kata, hang sayangkan sangat. Aku jadikan harta ni bukan untuk hang, untuk orang lain. Tapi hang tukang bawa. Oleh kerana sifat kedekut tu hang duk ikut. Mengikut-ikut Nabi kata kan, suka ikut sifat kedekut, ikut perangai kita je. Maka Tuhan letakkan kalungkan di tengkok atas harta hang. Apa dia kalungan tu? Kalungan tu adalah api neraka. Itu Ustaz. Ustaz. Terima kasih. Baik. Katun, silakan Katun minta maaf Ustaz. Katun tak ada soalan. Baik, awal-awal abang tak ada soalan. Lagi senang. Okey. Umi tu masih. Umi. Tak ada soalan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tak ada soalan. Tak ada soalan? Okey. Baik. Fia, silakan Fia. Okey, maaf Ustaz. Okey, seperti tadi yang saudara Syarumi cakap pasal kita nak sedekah pada orang tapi kita tak ada rasa tu kan. Tapi bagaimana pula misal kata kalau kita tengah duduk makan tapi ada orang yang datang meminta sedekah, yang orang-orang buta tu semua kan. Kadang-kadang mereka adalah daripada sindiket-sindiket. Jadi macam mana tu Ustaz? Misal kata kalau kita dah sedekah satu, lepas tu akan datang lagi 2-3 pasangan. Jadi macam mana tu Ustaz untuk kita elakkan daripada kita perlu ada kebijaksanaan. Pasal itu bukan dia nak minta sedekah. Dia nak cari makan. Menggunakan kekurangan yang dia ada. Dia bukan ada keikhlasan. Kita pun tahu ini ada sedikit. Ada kejahatan yang berlaku daripada kelompok-kelompok manusia nak cari makan di dunia ni. Maka kita tolak. Kalau berani, tolak dengan terang. Awak jangan buat kerja macam ni, boleh tak? Awak nak makan, mai duduk dengan saya bagi makan. Tapi jangan gunakan apa yang orang akan belah kesian tengok awak demi nak dapatkan keuntungan. Kalau berani abang, kita sabar. Kalau tidak, boleh bantu betulkan dia. Okey, itu betul. Tapi adakah itu kita dalam keadaan golongan kedekut atau tidak? Atau kita lebih berwaspada? Kita bukan tak mau bagi, tapi kita nak cari sebab yang betul kita nak bagi. Kita tak mau minta turut nak bagi je. Rasa kasih memang ada, tapi kena tengok tu. Nak kasih atas apa ni?
Tak dinamakan orang kedekut macam tu. Baik, terima Dia kasih penuh Ustaz. dengan ketelitian tu yang penting, insyaAllah. Ya, sama-sama. Ya, insyaAllah. Ya, Hasani, silakan. Hasani pula, Hasni. Ha? Ya, Hasni, tak ada soalan? Tak ada, bawa kereta. Okey, bawa kereta dulu. Tak ada Ustaz. Baik. Bawa kereta baik. Baik. Ya, Nisa. Hanisa Syuhaimi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada apa-apa Ustaz, terima kasih. Tak ada soalan. Baik. Okey, Nur Hayati Muhammad Nur, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, tadi Ustaz cakap memberi tu satu sifat yang terpuji. Tapi Ya. bila dah memberi, lepas tu mengungkit. Dah lah mengungkit, lepas tu cakap semua yang aku bagi tu aku punya. Tapi tanpa dia sedar sebenarnya yang dia punya tu datang daripada Allah. Semua Abang dia benda tu dia munafik. ungkit. Tu sifat orang Dan dia munafik. cerita dekat semua orang. Dah bagi ungkit-ungkit munafik lah. Bila dia berdebat, dia nak menang. Itu sifat-sifat orang munafik lah. Dia boleh saja sebab ni daripada Allah semua-semua. Hang cakap nak tokak diri hang sendiri. Hang jangan bercakap kalau hang tak duduk betul. Dia bercakap pada nak abang kata dia tu betul. Wahai salah tu. Faham. Jadi macam mana kita nak betulkan dia, sebab orang tu bukanlah orang jauh daripada saya ke, sebab ahli keluarga juga kan. Tapi bila kita nak tegur ni, ahli keluarga ni nak tegur kena cara yang paling lembut. Kalau salah cakap kan sentap kata kita pula memandai-mandai. Kita ada kebijaksanaan tak? Kalau nak tegur adik-beradik ni kena bijak. Tak bijak tak boleh. Tak lagi macam-macam hal yang timbul. Maknanya Betul. seorang adik nak tegur abang bukan senang. Dia kena pandai lebih daripada abang. Lebih bijaksana dia bercakap, dia cara nak tackle, cara nak mengatasi masalah semua ada dekat dia. Boleh dia cerita. Kalau tidak, dia kena cari orang lain habaq. Dia sendiri tak boleh habaq sebab adik-beradik dia memang macam tu. Tak nak duduk pada hang. Hanya nak pandai-pandai. Macam tu lah. Tak apalah Ustaz, saya buat pedoman untuk diri saya je lah. Ya. Terima kasih Ya, Ustaz. betul. Ya, baik. Ya, Azrael. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kemasih Ustaz. Antara kaitan fikir dengan tu Ustaz. Rasa pemilikan Ustaz. Kikir dengan rasa memiliki. Kikir teruk lagi. Miliki tu dia rasa dia miliki tapi salah juga sebab duduk atas syirik juga tu. Tapi kikir ni dia tak mau bagi sebab dia rasa dia punya betul. Jadi tak boleh lah sebenarnya dua-dua tak boleh. Dua-dua bawa kepada kita jadi orang yang menduakan Tuhan. Okey Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama insya-Allah. Ya, Syarumi, silakan. Okay Ustaz, ada satu lagi daripada Puan Hayati tadi tu pasal mengukit selepas memberi kan Ustaz kan? Ya. Saya dengar, saya dengar dekat ceramah mana dia kata apabila lepas kita beri tu dan selepas tu kita mengukit pemberian kita tu, dia kata apa pahala ikhlas tu terputus ataupun terbatal. Macam mana Ustaz? Benda tu baik ke tak baik? Yang mengukit tu? Mengukit tu baik ke tak? Tak baiklah Ustaz. Tak baik tentu terbatal. Mesti terbaikannya dah tahu tak baik kot. Dia bukan benda baik tu. Kira habis Ustaz tak ada kosong. Habis ya? Tak mau bagi habis. Jangan mengungkit apa pun. Kita niat kerana Allah Ta'ala. Tak kena dah. Niat rasa nak abang balik. Tak payah. Orang boleh faham lah. Kalau hak kita berurusan tu hak reti Melayu lah. Kalau hak tak reti Melayu kan cerita lagu mana. Boleh tak faham juga. Okay Ustaz. Faham Ustaz. Baik. So jangan mengukit Ustaz.
Baik, jangan ngungkit. Dah buat dah. Ya. Kalau paling berat dekat apa? Anak-anak kita. Kita dah buat benda, kita ungkit kat anak-anak. Cukup tak bagus ya. Ustaz. Sebab tu Okey. kita dengan anak-anak tak ada apa pun kita nak ungkit. Sebab bagi kita bagi dengan kasih sayang je. Bukan ada sebab-sebab apa pun. Bukan kita nak hidup dengan apa yang kita bagi tak. Sebab tu Ustaz, ikhlas masuk. tu ni mak dengan ayah. Tak ada orang lain lebih ikhlas daripada mak dengan ayah. Ustaz masih. Baik. Ya, Ted, silakan. Wan Ahmad. Duk makan dah kepuasan ni. Ted, anda buat apa? Pah pi mana nak ni, ya Allah. Muhammad Akub, silakan. Ustaz, Tuan Akub dia kurang sihat. Kalau dia kata dia tak reply tu. Okey. Ya, Ahmad Azhari. Assalamualaikum Ustaz. Saya tak ada apa-apa Ustaz. Tak ada apa. Baik. Terima kasih, Ahmad. Saya Baik. Silakan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz sihat tak? Alhamdulillah, sihat. Amin. Okey, dia syarah hari ni kenaan dengan kikir ni, dia ada juga sangkut paut dengan dengki tu lah. Ya, mesti ada. Saya bagi contoh lah, macam orang yang bersedekah ni, dia bersedekah, dia buat baik semua. Tapi orang yang bakil ni, dia tengok orang ni ataupun dia dengar khabar. Kata ada orang ni bersedekah, buat baik. Jadi dia datanglah sifat dengki dia. Ya. And then sifat dengki dia lepas tu dia mulalah dia berceritalah dengan orang lain pula yang dia kata orang ni bersedekah ni mestilah dapat duit daripada punca ginilah, punca gitulah, jual dadah lah, macam-macam lah. Dia biasanya orang tu dia akan berkait lah. Itu tu yang saya nampak lah. Betul. Dia mai daripada dengki, dia mai daripada kedekut, dia akan rawit dengan perangai-perangai buruk yang lain. Maka dengki pun sampai. Tapi yang satu lagi yang Haji Bakir sebut tu betul Ustaz tak cakap. Yang dia kata budak-budak tak boleh pegang duit. Tu betul lah tu. Budak-budak kecil tak boleh pegang duit besar, dia tak fikir. Bagi Tapi dekat orang cikgu buli tua. boleh. Cikgu buli boleh. Itulah dia. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik. Sama-sama, terima kasih banyak Am. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Mio. Tak ada apa Ustaz, soalan. Tak ada apa. Baik Mio, baik. Semoga sihat sejahtera. Amin, insyaAllah. Ya, Puan Faridah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz kata cara yang terbaik kita kena buat pemandangan yang kita datang dari Allah, kita kembali kepada Allah. Ya, betul. Bersama Allah. Dan maknanya bila pemberian tu kita nampak Allah yang beri, lepas tu yang menerima pun Allah. Tak, salah. Menerima bukan Allah yang menerima kita. Kita yang menerima. Macam mana lah Tuhan? Kita Tuhan menikmati lah maknanya. Ya, dia bukan kita. Bukan Tuhan boleh menerima. Dia memiliki tapi yang menerima kita. Tetapi waktu menerima dengan siapa? Mesti dengan dia. Kita tak boleh terima sendiri. Maksudnya tak boleh ada keberadaan diri kita sendiri, tak boleh wujud. Melainkan dengan dia. Tapi yang terima kita bukan dia.
Okey, terima kasih Ustaz. Baik. Ya, Nur Azman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Belum ada soalan lagi Ustaz. Belum ada soalan lagi. Baik. Ya, dipersilakan admin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, yang berkenaan yang tadi kan hujah dalam kehidupan kita ni, macam Ustaz kata paling dekat family kan, macam suami, isteri pada anak-anak kan. Betul. Apa peranan isteri pula Ustaz? Kadang-kadang Sama. macam Sama lah dia yang paling dekat dengan dia, siapa dia? Yang paling dekat dengan isteri siapa dia? Suami. Bagi kat suami. Walaupun Kalau dia bawa tanggungan suami, ada benda yang dia boleh bagi kat suami. Apa dia? Perangai dia, tingkah laku dia, kepercayaan dia kepada Tuhan, kepercayaan tu bawa bagi dekat suami sehingga dia percaya betul dalam hidup dia ni memiliki yang terbaik. Itu pemberian isteri pada suami, bagi kebahagiaan, bagi rasa senang suami. Balik dia disambut dengan muka cerah menerang kan, muka yang cantik lah, tak balik dengan muka sugul, muka macam tokoh Hindu lah. Suami kenyang berlapak tengok muka isteri macam tu. Maka pemberian isteri macam tu lah. Ada cakap dengan suami, jangan bercakap sambil berjalan. Mengadap dia bercakap. Ni bercakap dengan suami sambil berjalan, tak dengar suara dia kata apa, tak tahu. Yang saya duk tengok lah, itu antara contoh. Nak bercakap, berdepan cakap, lepas tu sambil jalan. Siapa main ni, tak tahu, belah habis. Pinga-pinga kawan tu. Maka tak jadi juga perkhidmatan pada suami dia tak buat pergi elok. Perkhidmatlah pergi elok. Okay, tu perkhidmatan lah kalau yang kata. Jadi yang dia mau tu sedekah RM1 lah pada isteri kan. So macam isteri ni dia akut. So apakah didikan isteri ni pula, suami ni beranan macam tuntutan suami tu tak ada dah dia bagi kat isteri. Tapi si isteri ni ikut dia lah duit dia. So dia guide kat situ, dia border lah. Oh, duit isteri dan suami tanggungjawab suami bagi duit kat isteri. Betul, tanggungjawab suami bagi duit kat isteri, tanggungjawab isteri bagi apa yang patut dia bagi sebagai seorang isteri. Tetap ada tanggungjawab. Duit bukan jadi kewajipan bagi dia, tapi tengok dalam keperluan keluarga tu. Perlu tak suami bantuan daripada isteri dia? Perlu, kena bagi bantu, nak bantu. Satu pemberian juga. Walaupun ni duit aku, ikut suka aku, tapi dalam segi bantuan, mana hang punya peranan? Kena ada. Dia tengok suami dia bongkok balik mai, sakit belakang. Suami kerja driver lori, bawa lori kontena kan. Sakit belakang. Suami bagi duit, dia berkata, jom saya belanja makan. Saya hari ni minta maaf tak mau masak. Saya nak belanja awak makan. Pun dah kira satu pemberian juga, tak kedekut dia dengan suami. Jadi jadi apa tanggungjawab suami pula nak bagi bini ni lembut hati, bagi tak kedekut balik. Mereka selalu juga kena doa untuk isteri. Supaya yelah kadang isteri dia aku nak kena belanja ke? Macam tu. Itu yang kita belajar. Itu budi bicara yang patut kena ada dekat isteri ya, budi bicara yang baik terhadap suami. Dia kena patut ada yang tu. Bukan perlu diajar kot. Kena ada naluri yang macam tu. Takkan nak kena abang kot. Awak asyik makan je. Belanja saya pun tak pernah. Tak patut ke nak abang. Dan suami ni dia ada pride suami ni. Dia takkan abang je. Dia jadi macam tu. Kalau dia abang pun mungkin bentuk dalam bentuk seloroh saja. Nak melawak aja. Tapi betul. Okay, baik, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Baik. Ya, ada lagi siapa-siapa yang ada benda nak tanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ashraf, silakan. Ya, saja nak tanya macam mana Ustaz, takkanlah rasa dada macam mana? Okey. Rasa berdebak tu ada lagi tapi tak kuat macam hari ni macam tak ubah kuat sangat. Sakit betul tak? Sakit macam Tak ada. Sakit kata sakit dada ketat namanya tak ada. Sakit menyengat tak ada. Alhamdulillah. Rasa rimai, rasa macam tak selesa tu ada. Faham. Dia nak masuk angka 6 lah.
Nak masuk 60 boleh jadi macam tu lah. Tu lah Dah ni ni- apa tu Tok Bat gurun pun tak ada lah noh. Tahu saya dah tahu dah cerita dah. Okay, Tak ada lah. Ustaz. Tu lah. Dia habis lah sampai masa nak kena balik. Tok Panglima pun balik ni. Kalau dia ada kesedaran guru silat kat tu, Baru terima politika tu. tu lah. Hebat tu. Guru silat kot. Tu lah. Sampai masa nak kena balik lah. Dia tak kira guru apa. Guru Yahya pun balik, tambahlah guru silat. Lagilah kena balik. Sungguh. Okay, Ustaz. Jadi kalau kita belajar ni, korang-korang ni kita taklah gelabah bila masa balik sampai. Baik. Ya, Jamal. Silakan, Mal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pasal nak bersedekah apa semua ni kan. Ya. Kalau orang tu kan dia ada anak dia yang kurang upaya. So dia rasa perlu meninggalkan harta dan wang untuk anak tersebut kan. Jadi sebab tu dia kadang-kadang dia rasa susah nak bagi kat orang sebab tanggungjawab dia pada anak tu masih berat. Macam tu tak apa. Jadi bukan dia kedekut tu. Pasal dia ada benda lain nak tengok. Benda yang lebih besar lah hidup dia. Esok dia tak ada esok. Anak ni macam mana? Soal Tuhan nak tengok tu dia tak kira tu. Soal tanggungjawab dia sebagai seorang bapa. Dia nak kena kira. Macam tu tak apa. Tak ada masalah. Kalau dia tak bagi pun tak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Okey. Cukup dulu sampai tahun tu. Kita jumpa esok pula insyaAllah. Esok kita apa kan? Tafsir Al-Quran. Okey, esok tafsir pula. Ada umur panjang, kita jumpa lagi insyaAllah. Baik, Ustaz. Moga-moga dirahmati, diberkati. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita, semua perkara yang kita lalui dalam hidup. Dan mengeluarkan kita daripada permasalahan yang kita duk hadapi setiap hari. Moga kita bertambah dekat dengan dia insyaAllah. Lebih kurang minta maaf banyak-banyak atas apa yang terbit dari saya yang tak kena di hati tuan-tuan, minta maaf banyak-banyak. Moga-moga kita dalam keampunan Tuhan setiap saat dalam hidup kita insyaAllah. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه ختم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amin. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi. Terima kasih Amin. Terima kasih Ustaz.